Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung. Pada kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin ya rabbal alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Katanya Nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahan Nazim. Iftataha Nazimu kitabahu bil basmalati summa bil hamdalati iktidaan bil kitabil azizi fi ibtidaihi bihima fit tartib wa tarkib fit tartib wa tawqifi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha telah membukalah, telah memulakan an-nazimu oleh nazim. Oleh nazim kitabah, penulisannya. Jadi telah memulakan oleh pengarang nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani akan penulisannya bil basmalah, dengan bismillah, summa bil hamdalah, kemudian dengan alhamdulillah, iktidaan bi kitabil bil aziz. Kerana apa? Kerana mengikut bagi kitabul al-aziz, kitab yang mulia, iaitu Quran, fi ibtidaihi, pada memulakannya. Jadi Quran mula dengan bismillah. Jadi pengarang pun tirulah. Dia pun mulakan kitabnya dengan, ataupun nazamnya dengan bismillah. Bihima, dengan bismillah dan alhamdulillah. Fit tartib wa tawqifi, pada tartib, pada penyusunan Quran. Kalau kita tengok first dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Tartibi tawqifi, tartib yang tawqifi, tauqid yang telah ditetapkan oleh syarak dengan secara sebegitu. Jadi Quran ni, kalau kita tengok penurunan tartib pada tanzil, pada penurunannya, yang turun first adalah bukan bismillahirrahmanirrahim, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu diturunkan di Gua Hira tu. Tapi di kat sini dia kata fit tartibi tauqifi, pada tartib, jadi mengikut susunan Quran yang telah disusun. Ini disusun oleh siapa? Oleh yang ditetapkan oleh syarak ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. La annahuma awwalu ma unzil, tu dia kata. Padahal la annahuma, keduanya, bismillah dengan alhamdulillah tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, awal, bukanlah pertama-tama yang diturunkan. Fa innahu khilafu ma fi sahihil bukhari wa ghairihi fil bud'il wahyi, fil bad'il wahyi. Dan bukanlah maksudnya bahawa kedua lafaz itu merupakan wahyu yang pertama. Wahyu pertama kita maklum, iaitu Iqra tu. Inna awwala ma unzila, dia kata khilafu ma fi sahih Bukhari, kerana yang tertulis dalam sahih Bukhari, hadis sahih Bukhari, wa ghairihi, dan selain sahih Bukhari, fi bada'il wahyi, pada bab first diturunkan wahyu, inna awwala ma unzila Iqra, perkara yang diturunkan, yang first diturunkan, yang pertama diturunkan, yang awal diturunkan adalah Iqra. Itu surah Isra. Apa Isra? Isra ayat 14. Waqad, kat sini tak tulis dah. Kat sini tulis Al-Alaq. Ini Isra ayat 14. Al-Alaq ayat 1. Waqad naqala Abu Bakar At-Tunisi. Ijma' ulama, dia kata waqad naqala Abu Bakri At-Tunisi, Tunusi pun boleh, ijma'a ulama'i kulli millatin ala anna Allah subhanahu wa ta'ala iftataha jami'a kutubih bi bismillahirrahmanirrahim. Dan telah menakalkan, telah berkata oleh Syekh Abu Bakar At-Tunisi, telah ijma' oleh semua ulama', dia kata kullu millah, dan pada setiap agama, ala anna Allah, millah kat sini tak kiralah Yahudi ke, ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya telah berkata ala anna Allah subhanahu wa ta'ala iftataha jami'i kutubih
Sungguh Allah telah memulakan pada sekalian kitabnya Taurat, Injil, Zabur, Quran mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, dan pengarang juga dia mulakan ataupun nazim kita sebut Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah tu, wa amalan bi khabar, kerana beramal dengan hadis, khabar hadis. Hadis apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajzam au aqta. Riwayat, riwayatun ay naqisun wa qalilun barakah. Jadi Nabi bersabda kata apa? Setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulakan, zibalin, setiap urusan yang dianggap penting, la yubda'u, yang tidak dimulakan, fihi bi bismillahirrahmanirrahim, padanya bismillahirrahmanirrahim, tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au ajzam au aqta. Maka perkara itu akan abtar, akan cacat, terpotong, terputus. Riwayat, dengan beberapa riwayat. Ada yang meriwayatkan dengan abtar, ajzam, dan ada juga yang meriwayatkan dengan aqta. Ai naqisun wa qalilu barakah. Maksudnya sama, iaitu naqisun wa qalilu barakah, iaitu ada kekurangan. Jadi perkara yang tak dimulakan dengan bismillah, maka perkara tu akan ada kurang, dan sedikitnya berkat. Fahuwa wa intam mahisan, sekalipun urusan tu sempurna, tamah sempurna, hisan secara his, secara zahirnya perkara tu kita nampak sempurna dah, boleh je karang kitab sampai katam, secara his, secara zahirnya sempurna je. La yatimu maknan, tapi sebenarnya tidak sempurna pada secara maknawi. Ma'a khabar kulli. Wa makna zibalin. Ma'a khabar kulli. Kat sini tak ada. Zibalin fahuwa intamahisan wa yatimmu maknan. Ma'a khabari kullu. Dan datang juga satu khabar, satu hadis yang lain. Hadis apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah ilah akhir. Ada juga riwayat yang mengatakan bukan dengan basmalah tapi dengan hamdalah. Setiap perkara yang dianggap penting yang tiada dimulakan padanya dengan hamdalah ila akhirih wal muradu bil amri. Jadi ada satu riwayat yang lain dia kata bukan dengan basmalah tapi dimulakan dengan hamdalah. Wal muradu bil amri ma ya'ummul qawla kal qiraati wal fi'la kat ta'lif. Yang dimaksud dengan urusan dalam hadis tu dia kata kullu amrin. Apa maksud amr? Muradu bil amr, yang dikendaki, yang dimaksudkan dengan amr, dengan urusan, dengan pekerjaan. Apa pekerjaan tu? Yang kita tak mula dengan bismillah tu, pekerjaan. Pekerjaan apa yang kita nak kena mula dengan bismillah, dengan hamdalah tu, dia kata. Di sini ialah suatu yang merangkumi perkataan. Semua perkataan. Ma ya'ummul qawla ka qira'ah. Ma ya'ummu, perkara yang umum. Seperti perkataan kal qira'ah, seperti membaca Al-Quran. Boleh juga ya. Atau membaca apa kitab. Wal fi'la kat ta'lif, dan perurusan. Wal fi'la perbuatan, sama ada perkataan ataupun perbuatan seperti menulis ataupun mengarang. Wa makna zibalin, dan dalam hadis disebut zibalin, setiap perkara yang zibalin, kullu amrin zibalin. Apa zibalin? Ai sahibu hal. Dia kata ai sahibul halin bihaisu yuhtammu bihi syar'an. Maksud lafaz zibalin ialah suatu yang mempunyai kedudukan. Ai sahibul hal, yang mempunyai hal, kedudukan, atau keadaan yang dipandang ataupun diambil berat oleh syarak. Jadi perkara-perkara yang kita nak mula dengan bismillah ni, kenalah perkara itu yang ada kemuliaan.
ataupun ada nilai dalam syarak. Ai bi an la yakuna min ai bi an la yakuna min safasifil umuri walaysa muharraman wala makruhan, yakni bukanlah perkara itu daripada perkara yang remeh-temeh. Perkara-perkara yang remeh-temeh, yang lekeh. Walaisa muharraman, dan bukanlah perkara itu perkara haram. Perkara haram tak dimulakan dengan bismillah. Bahkan boleh jadi haram. Dia baca bismillah tu haram. Dia nak minum arak, dia membaca bismillah. Tu haram minum arak. Boleh jadi haram dia baca bismillah. Wala makruhan, dan bukanlah perkara itu makruh. Jadi perkara yang makruh, perkara yang haram ataupun perkara yang lekeh-lekeh, nak meludah ke, itu tak mula dengan bismillah. Wa yushtaratu aidan an la yakuna zikran mahdan. Dan disyaratkan juga bukanlah perkara itu zikir yang mahad. Mahdan, zikir yang semata-mata zikir. Disyaratkan juga bahawa ia bukan berupa zikir semata-mata. Wala ja'ala syari' lahu mabda' ghairul basmalah walhamdalah. Dan bukan perkara yang ditetapkan oleh syarak untuk dimulakan selain dengan basmalah dan hamdalah. Ada zikir-zikir yang tak disunatkan kita ataupun tak digalakkan kita baca bismillah. Fa kharaj, nanti dia bagi tahulah apa tu zikir-zikir. Fa kharajat safasiful umuri, maka terkeluarlah daripada perkara-perkara yang lekeh-lekeh tadi. Yang tak perlu dibaca bismillah, tu perkara-perkara remeh-temeh, lekeh-lekeh. Kalau besin na'li, seperti memakai selipar. Wal busaqi wal mukhat, meludah ataupun membuang hingus. Fala tusannu al basmalatu wala hamdalatu alaiha, maka tak disunatkan nak buang hingus, pakai selipar, lagi apa, meludah, dimula dengan bismillah dan hamdalah, tak disunatkan. Wa kharaja al haramu li zatihi kazina, dan terkeluar juga perkara-perkara yang haram. Perkara haram tak boleh baca bismillah, tak boleh baca alhamdulillah. Tak boleh buat perkara haram. Bahkan bismillah alhamdulillah tu boleh jadi haram kalau dia buat. Li zati, perkara haram pada zatnya. Bukan haram li ghairi, tapi haram li zati. Kazina, seperti berzina. Dia ada perkara haram yang li ghairi. Dia beruduk guna ataupun dia mandi wajib ke, beruduk guna air yang dicuri. Uduk tu tak haram, tapi sebab perkara lain yang jadikan perbuatan tu haram. Jadi kalau zina ini namanya perkara yang haram di zati. Bagi dirinya, diri zina tu pun dah haram. Wal makruhu li zati, dan perkara makruh pun tak disunatkan untuk baca bismillah alhamdulillah. Li zati, pada zatnya, pada zat perkara tersebut. Itu yang kal nazari lil farji zaujitihi, seperti melihat. Apa tu perkara makruh li zati? Dia ada makruh li ghairi. Makruh bukan pada zatnya, tapi perkara makruh tu berlaku sebab perkara lain. Tapi kat sini yang tak disunatkan baca bismillah alhamdulillah tu, iaitu perkara makruh bagi zatnya. Bagi zat perkara tu dah makruh, seperti melihat kepada faraj isterinya, pasangannya, kemaluan pasangannya. Itu perkara makruh. Dia ada perkara makruh li ghairi. Perbuatan tu tak makruh. Contoh dia makan perkara yang berbau, benda-benda yang berbau, durian, bawang, dia makan, itu bau tu yang makruh. Makan tu boleh je. Jadi baca bismillah boleh tak baca bismillah time nak makan durian? Boleh. Boleh nak baca bismillah. Tapi yang makruh tu, bau tu yang makruh. Itu namanya makruh li ghairi. Bila hajah. Jadi makruhnya melihat kepada faraj pasangannya itu kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat tu tak jadi makruh. Okey. Wa kharajal haram wa makruh li zati kan nazar li farji zawjatihi bi ghairi hajah fatahrumu 'ala al-awwali wa tukrahu 'ala sani. Maka haram baca bismillah, baca alhamdulillah pada yang pertama, iaitu pada perkara haram. Wa tukrahu 'ala sani, dan makruh pada perkara yang kedua, iaitu melihat pada faraj isterinya. Dia buat perkara makruh, itu makruh baca bismillah. Bi khilafil muharram lil 'arid kal wudu'i bima'in maqsub. Ni contoh perkara yang haram, bi khilaf, lain pula. Adapun perkara yang haram kerana
faktor yang baru datang, faktor luaran, bukan zatnya. Dipanggil muharram lil arid. Bi khilafil muharrami lil aridin. Bersalahan. Adapun perkara yang haram kerana faktor luaran, lil arid, perkara luar, bukan kerana zatnya. Kal udu'i bima il maksud, seperti beruduk dengan air yang dirampas. Wal makruh, jadi beruduk tu buat perkara tu tak haram, tapi buat perbuatan dia mencuri air tadi tu, itu yang haram. Jadi kalau dia nak uduk, dia baca bismillah dulu, padahal guna air curi, air rampas. Adakah bismillah tu jadi haram? Tak haram. Sebab itu namanya muharram lil aridi ya. Wal makruhi lil aridin ka aklil basal. Dan perkara yang makruh kerana arid, kerana perkara itu perkara luar. Seperti apa? Seperti dia makan bawang. Makan bawang bau tu yang makruh. Jadi makan bawang ataupun makan durian, makan perkara-perkara bau petai, boleh tak baca bismillah? Sunat baca bismillah. Walaupun perkara itu makruh. Tapi kat sini makruh dipanggil makruh aridi. Makruh yang perkara luaran, bukan lizati. Fala tahrumu 'ala al-awwali wa la tukrahu 'ala sani. Maka kat sini tak jadi haram dan tidak menjadi makruh. Tak makruh pun baca bismillah ketika makan bawang. Wa kharaja az-zikrul mahdu ka la ilaha illallah. Dan terkeluarlah dengannya zikir yang mahdi. Zikir semata-mata. Maka terkeluarlah juga zikir yang semata-mata seperti ucapan la ilaha illallah. Fala tusannu. Jadi ada zikir yang Nabi tak ajar pun. Zikir itu kita mula dengan bismillah. Jadi tak payahlah mula bismillah. Terus je lah la ilaha illallah. Terus je kita mula dengan la ilaha illallah. Kat sini dia kata seperti la ilaha illallah. Fala tusannu tasmiyatu alaihi. Maka tidak disunatkan baca bismillah ke atasnya. Bi khilafi ghairil mahdi. Bersalahan pula. Adapun berbeza bacaan yang ghairil mahdi. Kal qiraati. Seperti baca Quran. Baca Quran tu sunat baca. Boleh. Boleh. Falat bi khilafi ghairil mahdi kal Quran li istimalihi ala ghairil zikri kal akhbar wal mawa'iz. Jadi ada zikir yang semata-mata zikir, itu terus je lah zikir. Tapi ada yang bukan semata-mata zikir. Dia kata bi khilafi ghairil mahdi. Bersalahan hukumnya bagi zikir yang bukan semata-mata zikir. Seperti Quran. Quran ni pun kita sebut zikir, tapi bukan semata-mata zikir. Ghairil mahdi namanya. Mahdi. Seperti baca Quran kerana mengandungi dalam Quran tu ala ghairi zikri, atas selain zikir. Kal akhbari wal mawa'iz. Dalam Quran bukan hanya ada zikir saja, memang ada zikir dalam Quran, tapi ada juga namanya kat situ akhbar, cerita-cerita, nasihat-nasihat. Wa kharaja ma ja'ala syari' lahu ma bada'a ghairil basmalah walhamdulillah kasalah. Yang keluarlah ni. Begitu juga terkeluarlah perkara yang syarak telah tetapkan permulaannya bukan dengan basmalah atau hamdalah. Ada perkara-perkara yang syarak ataupun agama ni tetapkan perkara tu, perbuatan tu tak mula dengan bismillah. Contoh solat dia kata kas-solah. Jadi nak solat tak yang mula dengan bismillah. Angkat je takbir terus. Fala yubda'u bil basmalah. Maka tidak dimulakan dengan basmalah dan hamdalah. Bal bitakbir masalan. Bahkan terus angkat takbir. Masalan contohnya. Fa in kulta. Dah habis itu. Jadi cerita lain pula. Fa in kulta. Maka jika engkau kata bainal khabarain mazkuraini. Jadi buat soalan lah. Dia buat soalan pula. Jika engkau kata bukankah bainal khabaraini, antara dua khabar tadi. Jadi tadi ada hadis Nabi cerita tentang mula dengan bismillah. Ada yang mula dengan hamdalah. Macam mana tu? Nak mula mana satu? Kalau kita mula hamdalah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kita mula dengan hamdalah dulu. Kalau kita mula dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin. Itu kita mula dengan bismillah pula. Jadi macam mana nak dua-dua terus? Mana boleh Mesti ada hamdalah ataupun bismillah dulu. Jadi kat sini dia buat soalan lah. Bukankah terdapat pertentangan? Dia kata.
bertentang tu dua hadis mazkuraini yang terdahulu tu, yang disebutkan dahulu tu. Hadis basmalah dengan hadis hamdalah tu. Ta'arudun ada pertentangan. Fa kaifa yumkinu al-amalu bihima? Macam mana kita nak beramal dengan dua-dua hadis? Macam mana kita nak buat baca bismillah dengan hamdalah sekaligus? Tak boleh, mesti kita mula salah satu. Qultu, maka pengarang menjawablah. Syekh Ibrahim Al-Baijuri kata, qultu ujiba an zalika bi ajwibatin. Maka aku jawablah dengan beberapa jawapan. Ashharuha. Jawapan yang masyhurnya ialah annal ibtida'a naw'ani. Ni yang masyhur. Kalau kita buka kitab-kitab Hasyiah pun, dia kan bagi jawapan yang inilah. Macam mana kita nak mula dengan hamdalah dengan basmalah sekaligus? Dia kata jawapan yang masyhurnya, jawapannya bahawa permulaan tu ibtida'a naw'ani. Permulaan tu ada dua. Mula tu dari segi bahasa tu ada dua. Ada namanya hakikiyun. Ada permulaan yang hakiki. Wa huwa ibtida'u bima taqaddama amaman maqsud. Walam yasbiquhu syai'un wa idafiyun. Jadi permulaan tu ada dua. Ada namanya permulaan hakiki, ibtida' hakiki, dan lagi satu idafi. Mula hakiki, mula idafi. Okey. Jadi kalau kat sini jawapannya senanglah. Jadi dia kata apa tu hakiki? Wa huwal ibtida'u bima taqaddam. Bima taqaddam ma amama al-maqsud. Bima taqaddama amama maqsud. Iaitu permulaan dengan sesuatu yang didahulukan sebelum maksud sebenar. Maksud kitab ni, contoh pengarang tulis nazam. Nazam ni apa? Jauharat Tauhid. Cerita tentang Tauhid. Itu maksud dia. Itu namanya maksud. Wa in sabaqahu syai'un. Dan sebelum tidak ada apa-apa. Wa in sabaqahu syai'un. Ini idofi. Ibtidak bima taqaddam. Okey, hakikiyun. Apa ibtidak hakiki? Dia kata ibtidak hakiki itu adalah permulaan dengan sebelum maksud. Maksud cerita Jauhar Tauhid ni, cerita Tauhid. Jadi sebelum masuk dalam perbahasan Tauhid, dia mula dengan bismillah. Walam yusbikuhu syai'un. Jadi bismillah tu namanya permulaan. Itu dia beramal dengan hadis, mula dengan bismillah. Walam yusbikuhu syai'un. Dan sebelum maksud dan sebelum bismillah ni tak didahului oleh apa-apa sebelum dia. Sebelum bismillah ni tak tulis apa-apa lagi. Tiba-tiba dah bismillah, lepas tu terus nazam. Ini namanya permulaan. Bismillah kat sini namanya permulaan yang hakiki. Wa idafi. Permulaan idafi pula apa? Wa huwal ibtida'u bima taqaddama amama al-maqsud. Wa in sabaqahu syai'. Alhamdulillah pula, hamdalah ni permulaan juga, permulaan dan ada maksud. Maksud cerita sini cerita tauhid lah. Kitab cerita tentang tauhid. Jadi dia mula dengan hamdalah. Hamdalah ni permulaan juga, permulaan idafi namanya. Dia permulaan yang kita buat permulaan sebelum maksud. Sama juga macam bismillah tadi ni. Permulaan sebelum maksud juga. Maksud di sini cerita tauhid. Hamdalah ni permulaan dia mula juga. Mula namanya idafi, permulaan idafi. Sebelum maksud. Maksud sini adalah cerita tentang tauhid. Jadi hamdalah ni duduk sebelum maksud. Ini namanya permulaan idafi. Lepas tu dia kata wa in sabaqahu syai'. Walaupun sebelum hamdalah ni ada sesuatu lain. Iaitu bismillah tadi. Tetap juga kita nak sebut hamdalah ni, kita sebut permulaan. Tapi permulaan namanya permulaan idafi. Mula sebelum cerita tentang maksud. Maksud perbahasan. Walaupun sebelumnya ada bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contoh. Baru cerita tentang tauhid. Okay. Jadi hamdalah tu pun boleh kita namakan dia permulaan. Tapi permulaan namanya idafi. Permulaan idafi. Fabainahuma umumun wa khusus mutlak. Maka jadilah kedua itu umum khusus mutlak. Hubungan antaranya umum khusus mutlak. Fahumilah. Umum khusus mutlak ni, ni istilah lah. Istilah. Kalau kita belajar ilmu mantik adalah namanya istilah sini. Istilah umum khusus mutlak. Mana yang khusus? Mana yang umum?
Boleh cari sendirilah. Oleh itu, fahumila khabarul basmalah ala nau'il awal, maka ditanggung, maka ditanggung. Oleh itu hadis tentang basmalah, maka ditanggunglah hadis tentang basmalah tu ala nau'il awal, atas nau' pembahagian yang pertama. Apa tu? Iaitu permulaan hakiki. Wa khabarul hamdalah, dan hadis tentang hamdalah tu ala nau'is sani, atas permulaan yang idafi. Yang kedua. Yang kedua itu hakiki idafi lah. Wa innama lam yu'kas lil kitabi wal ijma'. Tidak dibalikkanlah susunan ini kerana mengikut tertib Al-Quran sendiri dan juga kerana ijma'. Jadi ijma' ulama Quran memang dimulakan dengan bismillah baru alhamdulillah. Wala yuqal inna hazal mu'allafa syi'run 'ala rajih. Okey, ni masalah lain pula. Masalah lain lah. Jadi dijawab tentang khabar tadi, tentang hadis bismillah dengan hadis hamdalah. Macam mana dia boleh cakap mula dengan hamdalah dan bismillah sekaligus? Ni masalah lain lagi pula lah. Wala yuqalu inna hazal muallif syi'run. Bukankah penulisan ini syair? Nazam Jawahar Tauhid ni syair. Bukankah itu syair? Dan tak boleh syair ni kita mula dengan bismillah. Tu ala rajih, atau pendapat yang rajih, khilafan liman qala innar rajaz laisa syi'ran. Berlainan bagi pendapat yang kata bahar rajaz ni syair yang namanya alunan rajaz, bukanlah syair. Bukanlah syair. Okey, macam mana kita nak jawab pula? Dia kata syair ni tak boleh kita nak mula dengan bismillah, dia kata. Okey. Wa qad qala al ulama la yubda'u syi'ra bil basmalah. Dan telah berkata oleh ulama tidak dimulakan syair dengan bismillah. Lianna, itu ni, lianna ke la'anna? Inna ma yatim wa amma man talaqah. La anna naqul, nescaya kami katalah, kami jawablah, asy-syi'ru allazi la yubda'u bil basmalah. Syair. Jadi ada soalan lain lah, iaitu bukankah ulama kata syair tak mula dengan bismillah, tak boleh nak mula dengan bismillah. Jadi Syekh Ibrahim Baijuri pun jawab, dia kata syair yang tak dimulakan dengan basmalah tu huwal muharram, iaitu syair-syair yang haram, syair-syair yang mengajak kepada keburukan, mengajak minum arak, pelacuran. Itu syair-syair yang macam tu, itu yang haram mula dengan bismillah. Ka hijai man la yahillu hijauhu, seperti syair mencela, syair-syair yang mencela orang. Mencela yang tidak boleh dicela. Jadi dia ada orang yang tak layak untuk dicela ataupun haram kita cela dia. Syair itu boleh, dia pergi mencela orang tu. Jadi syair-syair yang celaan, syair-syair celaan ni, itu namanya syair-syair yang haram. Dia ada yang orang yang layak dicela, itu celalah, itu ahli maksiat. Ahli maksiat tu tak apalah, bolehlah dicela. Kita nak membawang tentang dia. Au makruh, dan syair yang makruh itu tak mula dengan bismillah. Seperti apa dia kata? Kal taghazzuli, seperti ghazal, syair-syair yang membangkitkan cinta kepada perempuan. Ini makruh. Ataupun syair-syair yang bukan cinta kepada agama, cinta kepada dunia. Fil ghairil muayyan, yang tidak tertentu. Jadi dia membangkitkan syair-syair ataupun lagu-lagu gurindam tentang cinta. Ghazal ni taghazuli, cintalah, cinta kepada selain yang halal. Itu makruh. Wa amma, kalau cinta kepada isteri Allah Rasul tu tak apa. Wa amma ma yata'allaqu bil ulumi. Jadi dijawablah, itulah jawapan dia. Jadi Syekh Baijuri dijawab, syair yang tak mula dengan bismillah tu syair yang haram ataupun syair makruh. Wa amma ma yata'allaqu bil ulum ka hazihi manzumah. Adapun perkara yang bertakluk, perkara yang berkaitan dengan ulum, dengan ilmu-ilmu, syair yang berkaitan dengan ilmu, ka hazihi manzumah, seperti
syair ini. Seperti ini gurindam, iaitu Jawhar Tauhid ni kan dalam bentuk syair. Faya bada'u bil basmalah ittifaqan, boleh nak mula dengan bismillah, ittifaq ulama, secara ittifaq. Wa inna ma lam ya'ti biha nazaman, hanya sahaja pengarang hanya sahaja lam ya'ti, tidak mendatangkanlah oleh pengarang Syekh Ibrahim Laqani biha, dengannya bismillah, nazaman, dalam bentuk nazam. Kalau kita tengok nazam Jawahar Tauhid ni, dia tak mula dengan nazam, dia tak mula dengan bismillah lah dalam bentuk nazam. Dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim dulu, baru dia buat nazam dia lah. Alhamdulillah yang ala silatihi. Jadi dia kata sekalipun hanya sahaja pengarang Imam Laqani tak mula dengan bismillah dalam bentuk nazam, kama fa'ala Syatibi, seperti yang dilakukan oleh Syatibi, Imam Syatibi, haitsu qala, seperti mana yang dikata bada'tu bi bismillahi fin nazmi awalan ila akhiri. Kalau kita tengok Syatibi punya kitab, Imam Syatibi, dia mula dengan bismillah, bismillah dalam syair dia. Boleh sebab syair ni bukan syair yang haram, bukan syair yang makruh, tapi syair tentang ilmu. Jadi boleh dimulakan dengan bismillah. Itu persoalan dia lah. Khilafuhu li'annahu khilafu aula. Okay. Kerana khilaful aula lah. Sebab ulama ni dia berbeza pendapat lah. Dia kata jadi yang aulanya tak mulakan syair dengan bismillah. Maksudnya bismillah tu bukan dalam bentuk nazam. Jadi macam pengarang kitab ni lah, matan kitab ni, Jawahar Tauhid ni, dia tulis bismillahirrahmanirrahim dulu, baru dia tulis nazam dia, syair dia. Jadi dia bukan bismillah tu dalam bentuk syair. Tapi Imam Syatibi dia buat dalam bentuk syair. Khilaful aula. Ini khilaful aula. Summa alam annal ba' fil basmalah. Dia masuk cerita bismillah. Okay. Kita berhenti situlah. Wallahu a'lam.